Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Masya Allah, ramai orang di dalam masjid pagi ni. Semaya Jumaat ke semaya subuh ni? Sekarang tak ramai kini. Kawan-kawan, tahu tak? Sejak akhir-akhir ini, semakin ramai orang salat subuh di masjid. Itulah penangan Alif Sata. Kenal tak? Beliaulah artis yang mencetuskan fenomena #subuh seperti Jumaat. Tentu pahalanya berjalan berterusan. Betul tak? Sebagaimana salah satu hadis 40 Imam Nawawi yang berbunyi ad-dinun nasihah, yang bermaksud agama itu adalah nasihat. Untuk itu, hari ini saya ingin mengajak hadirin sekalian memahami tentang solat berjemaah, kelebihan dan kepentingannya. Solat berjemaah bermaksud solat yang dilakukan lebih daripada seorang atau secara beramai-ramai dengan diimamkan oleh seorang imam. Sebagai contoh, ayah-ayah dan hadapan saya ini menjadi imam kepada isteri dan anak-anak di rumah. Betul tak ayah-ayah sekalian? Bagaimana pula dengan hukum solat berjemaah? Hukum solat berjemaah ialah fardu kifayah bagi solat fardu dan fardu ain bagi solat jemaah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 102. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah. Dan apabila engkau, wahai Muhammad, berada dalam kalangan mereka semasa perang, lalu engkau mendirikan sembahyang dengan menjadi imam mereka. Lihatlah kawan-kawan, betapa pentingnya solat berjemaah di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga Rasulullah SAW di dalam perang sekalipun diperintahkan untuk solat secara berjemaah. Kawan-kawan, tahu tak apa kelebihan solat berjemaah ni? Sebelum tu saya nak tanya, banyak tak boleh putih gaya baru ni? Mesti banyak, okay? Jika diberi pilihan untuk dapat duit raya RM1 dengan RM27, kawan-kawan pilih yang mana? Tentulah RM27 kan? Begitulah ibaratnya kelebihan solat berjemaah ni. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, solat secara berjemaah lebih baik daripada solat bersendirian sebanyak 27 darjat. Hadirin sekalian, ayo bersama dengan saya kita singkat lagi apakah kelebihan solat berjemaah. Menambah khusyuk di dalam solat, beroleh pahala 27 darjat, kukuhkan ukhuwah sesama umat, mendapat berkat dunia akhirat. Ya, sebagai hamba, itulah yang kita cari, keberkatan serta keredaan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Hadirin sekalian, bagaimana pula dengan kepentingan solat berjemaah? Solat berjemaah mengajar kita menepati masa. Nilai masa terdapat dalam peribahasa Melayu yang berbunyi, masa itu emas. Semangat berpasukan, saling kerja sama. Arahan ketua ditaati bila diarah. Disiplinkan diri, menepati masa. Itulah kepentingan solat berjemaah. Benar rakan-rakan sekalian, solat berjemaah sangat penting membentuk pribadi kita sebagai seorang Muslim yang berkualiti. Hadirin yang dikasihi, akhir kata sebelum saya mengundur diri, saya menyeru kepada diri saya serta hadirin sekalian, marilah kita mengambil semangat dari ikon anak muda, iaitu saudara Alif Sata yang mencetuskan fenomena subuh seperti Jumaat
untuk kita terus beristiqamah menjadikan solat berjemaah sebagai rutin amalan kita seharian. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi berakhirnya persembahan